Apa khabar yang sedang menonton YouTube? Ya. Nak dengar cerita harta karun? Ya, kita ada ceritanya. Okay. Yang belum subscribe, boleh subscribe dahulu channel YouTube kita. Ya. Okay, kita teruskan cerita kita. Kisah harta karun William Kidd ini memang antara paling misteri dalam dunia lanun. Dulu, Captain Kidd bukan terus jadi lanun. Pada awalnya, dia sebenarnya bekerja untuk kerajaan England. Tugas dia mudah, buru lanun lain dan rampas harta mereka, kiranya dia lanun berlesen. Tapi lama-lama keadaan jadi lain. Dalam satu pelayaran jauh, anak kapal dia mula tak puas hati. Mereka dah lama tak jumpa harta. Tekanan makin kuat. Akhirnya, Kidd buat keputusan yang ubah hidup dia. Dia serang kapal dagang dan ambil harta sendiri. Dari situ, nama dia terus jadi buruan. Dari pemburu lanun, dia sendiri jadi lanun. Bila keadaan makin bahaya, Kidd tahu satu benda. Dia tak boleh bawa semua harta itu balik. Jadi, dia mula sembunyikan. Ada cerita kata dia tanam emas dan perak di beberapa tempat. Antaranya di kawasan Long Island. Malah, sebahagian harta dia memang pernah dijumpai di sana. Ini yang buat orang lain lagi yakin harta lain masih ada. Tapi bukan itu saja. Ramai percaya Kidd juga sempat singgah di Madagascar, tempat yang terkenal sebagai sarang lanun masa dulu. Pulau itu besar, hutan tebal. Memang sesuai untuk sorok harta. Masalahnya, dia tak pernah sempat ambil balik. Akhirnya, Kidd ditangkap bila dia cuba pulang ke England. Dia harap boleh bersihkan nama. Tapi malangnya, dia dianggap pengkhianat. Tahun 1701, dia dihukum mati. Dan dari situlah misteri bermula. Sebab sebelum mati, dia tak pernah beritahu dengan jelas semua lokasi harta dia. Sampai hari ini, ramai pemburu harta masih mencari. Ada yang kata mereka jumpa petunjuk lama. Ada yang yakin harta itu masih tertanam, menunggu untuk dijumpai. Tapi ada juga yang percaya mungkin harta itu dah hilang ditelan masa. Atau masih tersorok di tempat yang tak pernah orang sangka. Itulah kisah Captain Kidd, bukan sekadar cerita lanun, tapi kisah seorang lelaki yang buat satu keputusan salah dan tinggalkan misteri harta karun yang tak pernah habis diceritakan. Ya, itu saja. Kita akan jumpa di lain rancangan.